Sanggung ayam adalah diperbuat daripada buluh dibelah dan dianyam cantik. Biasanya sanggung ayam akan diletakkan di bawah rumah. Ia merupakan tempat ayam tidur dan tempat ayam bertelur. Sanggung akan diletakkan jerami atau kain supaya ayam selesa tidur. Pada zaman dahulu diceritakan secara lisan oleh orang tua-tua suku Jahud. Ada seorang pemuda yang bernama Jenghulap, seorang yang pemalas yang sering tidur saja kerja sehariannya. Tempat yang dia suka tidur adalah di sebelah dapur kayu. Setiap pagi emak Jenghulap bangun menjerang air, pasti abu dapur bertebangan terkena Jenghulap jika ibunya meniup api. Namun bagi si Jenghulap, semua itu bukan halangan untuk dia teruskan aktiviti tidurnya. Makin marah api lagi dia suka sebab badannya yang kesejukan akan menjadi hangat. Ibunya sering beleter supaya si Jenghulap pergi menebas semak samun untuk mereka bercucuk tanam. Namun si Jenghulap tidak mengendahkan kata-kata ibunya itu. Pada suatu hari, si Jenghulap menyuarakan hasratnya ingin berkahwin. Terkejut ibunya itu bila mendengar akan hasrat anak kesayangan dia yang seorang itu. Apakah Jenghulap hanya bergurau? Soalnya dalam hati. Mustahil, dalam hatinya, setiap hari asyik tidur sahaja, tak pernah buat kerja-kerja kampung, duit pun tak ada. Macam mana dia tiba-tiba terfikir nak kahwin dan menyampaikan hasratnya itu? Anak gadis manakah yang malang akan menerima anaknya itu? Dia pun bertanya, kau serius ke ni atau sekadar bergurau? Maka dijawab oleh si Jenghulap, saya seriuslah mak, dah sampai masanya saya berkahwin. Kau mana ada harta, tak pernah bekerja, kerja-kerja kampung pun kau tak pernah lakukan. Apa kau ada harta, gadis mana yang mahukan kau nanti? Maka si Jenghulap pun berkata, tu sanggung ayam ada, tungku di dapur ada, nanti emak bawa, sebagai barang untuk meminang nanti. Apa kau gila? Tanya emaknya. Siapa nak terima kalau bawa sanggung ayam dan tungku? Mak bawa saja, nanti adalah gadis yang mahu terima pinangan saya. Jenghulap, kau tu malas bekerja, paras rupa pun tiada, orang-orang kampung pun dah kenal kau, mak segan nak pergi meminang. Namun memikirkan hanya si Jenghulap satu-satunya anaknya, tiada siapa lagi yang dia ada selepas ketiadaan arwah suaminya bapa si Jenghulap yang terlebih dahulu dijemput ilahi. Demi untuk tidak menghampakan permintaan anak kesayangannya itu, dia gagahi juga. Dia pergi meminang anak gadis yang ada di kampungnya. Ada yang marah, mereka kata, Jenghulap pemalas, buat kerja kampung pun tak reti, apatah lagi harta pun tiada, ada hati nak meminang anak dara orang. Bawa pula sanggung ayam dan tungku dapur sebagai barang pinangan, jangan haraplah nak terima. Mereka curah abu dapur ke ibu Jenghulap, selain itu ada juga yang simbah air ke tubuh ibu Jenghulap. Maka pulanglah ibu Jenghulap dengan muka hampa. Seperti biasa, Jenghulap menunggu ibunya pulang dari meminang dengan harapan semoga ibunya bawa berita gembira, pinangannya diterima. Ibunya pun sampai di depan rumah, dia terus bertanya bagaimana ibu, ada yang terima tak? Ibunya pun terus menjawab, belum nak, ibu dah pergi kedua, 3 buah rumah di kampung ini, malahan ibu dicaci dan dihina, dicurah abu dapur dan disimbah dengan air. Maka Jenghulap pun berkata, sabar ibu, esok ibu cuba pula ke kampung sebelah. Ibunya pun terdiam. Dalam hatinya, apa malang nasibku ini, ada anak pun tak rasa kasihan pada ibunya ini, bukan dia suruh berhenti, malahan dia suruh lagi ke kampung sebelah pula. Pada keesokan harinya, dengan langkah longlai dia cuba pula ke kampung bersebelahan pula, seperti yang sebelumnya. Nasibnya sama seperti sebelumnya, dia dicaci maki, disimbah air, malahan langsung tidak sempat nak rumah, dia dah dihalau pergi. Kami tak ingin, anak kau pemalas, tak ada paras rupa, ada hati nak meminang anak kami, bawa pula tungku dan sanggung ayam, tak sedar diri. Maka pulanglah mak Jenghulap dengan rasa sedih, terhina dan malu. Jenghulap tetap menunggu ibunya pulang di kepala tangga. Seperti biasa dia bertanya kepada ibunya, bagaimana hari ni mak, sudah ada yang menerima? Dengan perlahan ibunya menjawab, belum nak, masih tiada yang sudi menerima, kau batalkanlah hasratmu itu nak,
kita orang susah tiada berharta. Jenghulap seperti biasa meminta ibunya mencuba di kampung lain pula. Ibu, bawalah sanggung ayam dan tungku ke kampung lain pula. Mendengar akan permintaan anak kesayangannya itu, sayu hatinya. Antara rasa kasih terhadap anaknya itu dan rasa malunya dihina, di manakah lagi mahu dia letak mukanya itu. Mereka orang miskin, anaknya pula tidak pandai membuat kerja-kerja kampung, tapi hasratnya sangat tinggi. Maka pada hari yang ketiga, dia dengan hati yang berbelah bahagi antara mahu memenuhi hasrat anaknya dan rasa putus asa kerana sering dihina. Dia gagahi juga langkah kakinya. Kali ini dia pergi selang 2 kampung dari kampungnya. Fikirnya, kali ini jika ditolak juga dan dihina, dia sudah tidak boleh berbuat apa lagi. Dia mahu menyerah kalah dan tidak mahu lagi pedulikan permintaan Jenghulap. Dia menuju ke sebuah rumah, di mana di rumah itu terdapat anak gadis Sunti, hanya 3 beranak sahaja. Seorang anak tunggal bernama Bungsuk, sama seperti anaknya Jenghulap, cumanya kedua ibu bapa gadis itu masih ada, tidak seperti anaknya Jenghulap yang kehilangan ayah semasa dia masih kecil lagi. Mak Jenghulap pun sampai di depan rumah. Dia disambut dengan baik oleh tuan rumah. Dipersilakan naik. Selepas bersembang-sembang dan minum air, tuan rumah pun bertanya akan tujuannya. Ada apa hajatnya Mak Jenghulap? Tanya tuan rumah. Maklumlah kampung berjauhan. Mungkin ada tujuan kedatangan ke situ. Jarang-jarang orang dari jauh datang, sekadar datang berkunjung jika tiada hajat. Mak Jenghulap pun dengan berat hati memberitahu akan tujuan kedatangan, menyampaikan hajat anaknya ingin menyunting bunga di taman. Maka kedua ibu dan bapa si gadis menyatakan jika itu hajat tujuan, persetujuan tuan badan perlu didapatkan. Mereka tidak boleh membuat keputusan jodoh anak mereka. Jika ia suka, maka sukalah mereka juga pilihan anak mereka itu. Mak Jenghulap menunjukkan barang yang dibawa merupakan sanggung ayam dan tungku dapur. Pada pandangan kedua ibu bapa Bungsuk, barangan itu hanya biasa, tapi pada pandangan si Bungsuk, ia merupakan barangan berharga. Dia pun menerima pinangan itu, sanggung ayam dan tungku dapur diambil. Pulanglah ibu si Jenghulap, kakinya melangkah dengan cepat, supaya cepat dia sampaikan berita gembira itu kepada anaknya. Seperti biasa, Jenghulap setia menanti kepulangan ibunya. Kali ini dia nampak ibunya pulang dengan tangan kosong, tiada lagi sanggung ayam dan tungku di tangan. Apakah ibu membuang barang-barang tersebut? Tertanya-tanya dalam hatinya. Apakah ibunya betul-betul sudah putus asa? Kesian pada ibunya kerana ingin menunaikan hasratnya. Bermacam dugaan yang ibunya tempuhi, kena hina maki hamun. Jika kali ini ibunya masih membawa berita sedih, dia tidak mahu lagi ibunya pergi meminang anak gadis untuknya. Biarlah dia tidak berkahwin pun, biar dia jaga ibunya sehingga ke akhir hayatnya. Sudah banyak dia susahkan ibunya selama ini, biar kali ini dia pula yang menyara hidup ibunya. Sesudah sampai di depan tangga, dia pun memberi senyuman kepada ibunya. Bagaimana ibu, letih hari ini? Tanyanya sekadar berbasa-basi. Ibunya menjawab, letih juga. Letih juga nak, hari ni ibu pergi ke kampung selang 2 kampung dari kampung kita ni, jawabnya sambil menghela nafas panjang. Jenghulap terdiam, dia sangat kasihan pada ibunya itu. Kerana hasratnya, pinangannya banyak kali ditolak, ibunya dimaki hamun. Dia pun malas nak bertanya lagi, apakah kali ini ibunya mendapat nasib yang sama seperti hari-hari yang sebelumnya. Setelah hilang lelah, penat berjalan jauh, ibunya terus bersuara, Jenghulap, pinanganmu telah pun diterima oleh si Bungsuk. Kau kena buat persediaan untuk perkahwinanmu nanti, pesan ibunya. Jenghulap bagaikan tidak percaya, pinangan telah diterima. Dia pun memberitahu kepada ibunya, dia akan pergi sekejap untuk membuat rawatan. Jenghulap pun pergi ke sebuah danau. Dia terjun ke lubuk di danau itu. Tiba-tiba dia muncul di suatu tempat yang indah. Dia terus datang menghadap raja tempat itu. Raja itu pun terus bertanya, apa hajatmu datang ke tempatku ini? Sepertinya ada hajat yang besar. Tanya raja itu yang digelar Raja Nagot. Raja Nagot kalau dalam bahasa orang asli suku Jahut, bermaksud Raja Kelaparan. Jenghulap pun menjawab, tujuan saya datang sini, saya nak membuat rawatan diri saya, kerana tidak lama lagi saya akan berkahwin, jawab si Jenghulap.
Maka kerja-kerja rawatan diri Jenghulap pun dilakukan oleh anak buah Raja Nagot, giginya diasah. Rambutnya digunting dengan rapi, kulit badannya diluluh bagi cerah. Selepas selesai buat rawatan, Jenghulap bertukar menjadi seorang lelaki yang kacak dan segak. Barangan yang diberikan semasa meminang si bungsuk dahulu, tunggu dapur bertukar menjadi barangan kemas, manakala sanggung ayam menjadi pakaian wanita yang cantik. Maka berlangsunglah perkahwinan Jenghulap dan si bungsuk. Dalam cerita lisan suku Jahut, Jenghulap sering digambarkan sebagai anak tunggal lelaki, manakala si bungsuk pula anak perempuan tunggal ataupun seseorang yang anak terakhir. Jika dalam cerita lisan itu subjek yang diceritakan mempunyai beberapa orang adik-beradik, maka anak yang terakhir automatik digelar dengan nama si bungsuk, tidak kira anak lelaki atau perempuan. Jika anak lelaki, si bungsuk mesti wataknya baik atau sebagai seorang hero, manakala jika anak perempuan pula, si bungsuk digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik, melebihi kecantikan kakak-kakaknya yang lain.